Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Teknologi Syufian Optik binti Yusof dan Dr. Adeline Leong Soki dari Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Hari ini saya akan membentangkan kajian bertajuk Keberkesanan Portal KPPB OPD dalam menyokong pelaksanaan KPPB dalam kalangan pelajar dan pensyarah di IPG Kampus Ken. KPPB merupakan kerangka pedagogi nasional yang menekankan pembelajaran yang bermakna, sahih dan relevan dengan dunia sebenar. Ia disokong dengan elemen-elemen seperti 6C, 3E, 3R, model backward design dan SDG. Namun dalam pelaksanaannya terdapat cabaran dari segi pemahaman konsep dan penyediaan bahan pembelajaran. Maka lahirlah portal KPPB OPD, iaitu satu platform digital yang dibangunkan khas oleh IPG Kampus Ken untuk menyokong pensyarah dan pelajar dalam merancang pengajaran dan membina OPD yang berkualiti. Portal ini juga menyokong Dasar Pendidikan Digital 2024 yang menekankan akses kandungan berkualiti dan pembangunan profesional digital. Kajian ini dijalankan untuk menilai sejauh mana keberkesanan portal KPPB OPD dalam pertama, menyediakan akses dan kefahaman terhadap KPPB, kedua, meningkatkan literasi digital dan kemahiran belajar kendiri, ketiga, menyokong penghasilan OPD berdasarkan reka bentuk pengajaran yang tersusun, dan keempat, memberi impak kepada amalan PDP yang lebih bermakna. 4 persoalan kajian telah digariskan, antaranya menyentuh tahap kebolehcapaian portal, peningkatan literasi digital, pemahaman terhadap KPPB dan kesan terhadap penglibatan pelajar. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif diskrit. Seramai 40 orang pelajar PISM dan 10 orang pensyarah IPG dipilih sebagai responden melalui instrumen soal selidik menggunakan skala Likert 5 mata. Terdapat 4 konstruk utama dalam soal selidik ini, iaitu konstruk B, kebolehcapaian portal, konstruk C, literasi digital dan pembelajaran kendiri, konstruk D, kefahaman terhadap KPPB dan penghasilan OPD, konstruk E, impak terhadap pembelajaran bermakna. Analisis min dan sisihan piawaian digunakan untuk menilai tahap keberkesanan portal. Pemerhatian dan dokumen inovasi turut dijadikan triangulasi data. Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan tahap keberkesanan yang sangat tinggi. Berikut ialah ringkasan dapatan. Konstruk kebolehcapaian, min pelajar 4.95, min pensyarah 4.90. Konstruk literasi dan kendiri, min pelajar 4.97, min pensyarah 4.80. Konstruk kefahaman KPPB, min pelajar 5, min pensyarah 4.90. Konstruk PDP bermakna, min pelajar 4.95, min pensyarah 5. Pelajar menunjukkan kefahaman maksimum terhadap konsep KPPB dan pensyarah menghargai peranan portal sebagai sumber rujukan dan panduan pembinaan OPD. Tambahan pula, penggunaan aplikasi GPT KPPB dan GPT OPD mempercepat proses reka bentuk pengajaran, manakala K2PB GPT membantu dalam analisis penguasaan 6C secara automatik. Ini menunjukkan integrasi AI memberi nilai tambah kepada inovasi ini. Portal ini bukan sekadar storan bahan. Ia menjadi alat sokongan pedagogi digital yang membantu pelajar merancang, menilai dan mencerminkan pengajaran mereka. Pensyarah pula dapat memberikan bimbingan secara lebih sistematik, berpandukan rubrik dan bukti hasil kerja. Dapatan ini menyokong laporan DLO dan AI, sinergi pembelajaran digital yang menyatakan sinergi antara teknologi dan pedagogi mampu menjadikan pembelajaran lebih lestari, reflektif dan berfokus kepada impak. Secara tidak langsung, portal ini juga menyumbang kepada pemerkasaan ekosistem PDP digital di IPG, sejajar dengan aspirasi dasar pendidikan digital. Kesimpulannya, portal KPPB OPD terbukti memberi kesan positif terhadap pelaksanaan KPPB. Cadangan penambahbaikan termasuk: pertama, melaksanakan latihan berkala untuk pensyarah dalam backward design. Kedua, memperkasa integrasi AI melalui modul seperti GPT KPPB. Ketiga, memperluas repositori OPD ke seluruh IPG. Keempat, menyediakan fungsi refleksi dan penilaian kendiri dalam portal. Portal ini boleh dijadikan model nasional bagi pelaksanaan KPPB secara digital dalam sistem latihan perguruan. Sekian pembentangan saya. Saya berharap dapatan kajian ini dapat menjadi pemangkin kepada pembudayaan pedagogi bermakna yang berimpak tinggi di seluruh IPG Malaysia. Terima kasih atas perhatian anda. Bersama kita jayakan KPPB Digital. Assalamualaikum dan salam hormat.